Ayam gepuk, ayam geprek Pak Din. Okey. Aku dah sampai dekat sini. Aku nak try sedap tak sedap, rasa macam mana. Jom let's go. Ayam gepuk Pak Din. Hai. Bismillah. Baik, kita dah sampai dah dekat ayam gepuk Pak Din ni. Okey bang, apa yang best kat sini bang? Ini yang paling best. Oh, ayam. Oh, ni set D paling laku ni lah. Okey, dengan RM15 ni, crispy RM16. Okey bang. Lepas tu selain pada ayam geprek ni ada apa yang lagi bang? Ada lagi orang kata quarter crispy. Oh. Baik. Oh, ayam dia saiz L bang. Baik. Tak apa, kita cuba bang. Okey bang. Ni kalau dah bunyi dah ni, bermaksud makanan kita dah siap lah. Jom, ambil makan, jom. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ni aku ada ayam geprek kota. Aku tak tahu tapi ni dia. Ayam dia. Tu dia ayam. Potong empat ni besar-besar. Ayam geprek ni memang kena pedas Jadi pedas yang cukup untuk makan. Yang best dia ada ayam dia. Oh. Bismillah. Baik, kali ni aku nak try pula ni dia ayam gepuk crispy. Ayam ni yang paling best dia ni, dia punya sambal tu. Sambal ni level 3 extra pedas. And nak asal mau dia bukan takut, tapi jangan risau. Sebab setiap meja depa standby kicap. Kalau hampa rasa pedas sangat, kicap ni akan bantu hampa. So, nak tahu pedas tak pedas, aku ni pahlawan. Kita try tu rasa dia sampai tanpa makan dengan nasi. Tengok macam mana. Kita boleh pi tak pi. Padi sangat kan. Dalam apa ni apa mai sini. Confirm ketagih. Baik, dan baiklah itu saja cebisan video kita pada kali ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Jadi pekat-pekat main lah ke ayam gepuk Pak Din ni. Yang paling penting sekali, pedas menangis pasti ketagih, tagline mereka. Terima kasih. Yang Pak Din, padang angin, pasti ketagih. Aman Seri Pancong ni dia tu. Dia nampak banner ni yang gepuk ori. Tu dia. Yang gepuk Pak Din. Bismillah.